Aku nak swap sekarang. Daripada casing ni, aku nak pindah ke sini. Hello big boy. Ni air aku nak pakai. Ini fan-fan dia. Nantilah aku explain satu. Yang paling penting aku nak baraikan dulu. Aku nak buka. Tengok macam mana. Oh ya, brand Aigo. Antara brand yang paling legend lah. RGB pasal murah kan. Ini pun bagus tu. Warranty dia 2 tahun ni. Tapi dia serve aku lebih daripada 3 tahun tau. AIO ni. Sampai sekarang masih okey. Sebab dia dah habis warranty. AIO bahaya. Kan bocor kan meleleh kan. Aku yang kena jawab. Buka satu-satu. Cabut semua. Cabut. Oh boleh. And then last kali buka AIO, dan aku boleh pindah terus motherboard ni ke casing ni. Bangkai habuk bawah ni kau sak. Motherboard aku pakai B450M Steel Legend. Motherboard ni dia pelik sikit tau. Kalau aku pakai hard disk cucuk SATA, dia tak boleh nak read M.2 kat sini. And untuk build aku takkan pakai hard disk lah. 2025 tak ada orang pakai hard disk lah. 2025 dah bang, mana ada orang pakai hard disk dah. Sudah digosok-gosok barulah nampak muka. Ini prosesor aku pakai Ryzen 3600. Aku rasa macam aku nak tukar 5600 atau 57 lah kan. Tapi still dalam AM4. Tapi nantilah aku tak ada duit lagi. Sabar, graphic card dulu. Aigo ni brand mana lah? China? Aigo ke Korea? Aigo. So casing ni susah ke? Aku tahu ramai kat luar sana yang dah ada PC kan. Kadang tengok iklan ada casing baru lawa. Tapi nak tukar case tak pandai. Tapi tukar case ni senang je sebenarnya. Senang kau boleh buat. Buat aje lah. Rosak tak apa, beli baru tu je kan. Tak adalah dia tak rosak lah. Kau kena hati-hati lah. Lagi-lagi bab statik, benda-benda tu kau kena hati-hati. Berlambat-lambat tutorial kat luar sana, takut apa. Hidup hanya sekali, peluang sekali. Time ni lah kita nak belajar, nak buat kan. Sekarang ni cerita dia, nak ke tak nak tu cerita dia. Nak buat ke tak nak kan. Dia memang macam ni tau. Kalau meja ni penuh, banyak barang aku nak guna, barang aku akan letak kat sini. Jadi aku akan penuhkan meja ni. Macam itulah bila aku nak guna kat sini, aku akan letak barang kat sini. Dia sama macam baju kotor korang kan. Bila nak tidur, baju kotor letak kat atas kerusi. Lepas nak guna kerusi tu, baju kotor letak kat atas katil. Betul lah kan? Kan. Okay, nak swap case senang je. Kau dah cabut semua kabel, kau dah cabut AIO, kau dah buka semua skru motherboard kecil-kecil. Salah kerja satu tangan ni. Aku kat sini je. Satu tangan susah. Okay, nampakkah tuan-tuan? Saya berjaya mengangkatnya tuan-tuan. Ini jangan lupa tau. Ini jangan lupa. Ini penting ni. Penting. Nangis tu. Tak ada nangis tu benda ni. Okay, pasang dulu ini. Senang je. Bila kau dah cabut motherboard, macam RAM, SSD, kalau ada tak payah buka processor. So letak sajalah kat sini. Kalau kau ada AIO lama nak pindah, AIO pindah je lah. Lepas tu cable management, power supply. Senang je kan.